Alright, hari ni kita dah sampai dekat Sepang. Okay, kita ada banyak invention dekat sini, macam-macam motor, macam-macam brand ada. Okay, dekat belakang kita ada yang terbaru. Okay, CM Moto 250 SR. Kalau ikutkan, kita ada 250 NK Lite kan. Tapi kali ni dia dah keluarkan yang jenis model Sport punya 250 SR. So, harga dia bermula, harga body bermula dengan 9,988 sahaja. Ada 3 color, korang tengok kat sini. Okay, ada Nebula Black, ada Gem Black dan juga dengan Zephyr Blue. Merecik mat. Okey, datang dengan carbon punya style tau. Bukan carbon tapi dia punya design macam carbon untuk model SR250 ni. Jom kita tengok bahagian dalam. Tengok dekat sini. Yang ni ada display, boleh nampak lampu LED dia macam mana. Memang sangat terang. Lampu depan pun cantik. Macam Ali cakap tadi, dia punya tank dia besar dalam 12 liter. Lepas tu dah jalan dalam 22 Nm top. Okey, kita tengok kat sini. Yang ni kita ada display nampak dia punya rupa design macam mana kan. Okey, dengan cover design punya dekat sini, bahagian sini ada, bahagian tepi pun ada sekali juga. Okey, so harga tadi macam lebih tahu 9988 saja. Ni kita nak tunjukkan motor touring daripada CF Moto. Kalau korang nak pun kita boleh orderkan untuk korang. Kita ada CF Moto 700 MT dan yang ni kita ada CF Moto 800 MT. Tapi different dia agak berbeza dari segi Nm top. Yang ni 60 Nm top, yang ni 87 Nm top. Yang ni pun datang dengan sideboard, topboard semua. Tapi untuk CF Moto touring ni memang datang sekali dengan dia punya traction control. Macam ni ada crash bar sekali dengan spotlight kalau untuk MT. Okey, untuk 800 MT. Harga body untuk yang ni kalau tengok 33,888 sahaja. Kalau untuk yang 800 MT ni dalam 48,888 sahaja. So kalau korang berminat dengan touring CF Moto ni, korang boleh PM saja dekat nanti. Ni kita ada dekat booth Morenas Kawasaki juga. Okey, yang dekat belakang ni kita ada Versys 250. Nak beritahu kat korang, tengok harga body dia berapa. Harga body dia 25,100. Okey, memang dah lagi komplit bang. Datang sekali dengan ABS 2 channel, lagi berbaloi bang. Kalau untuk Versys ni sideboard. Tapi bang, topboard tak ada kan? Topboard tak ada kan? Beli harga Adli, insyaAllah dalam bulan ni ke bulan depan kita akan bagi free topboard sekali. Kita bagi 5 tahun warranty untuk korang. Kita bagi lagi phone holder, kita bagi helmet, jaket dengan glove lagi kita bagi. So yang ni yang ada tengah review sekarang ni warna terbaru untuk Versys lah. Okey, dia ada banyak lagi variation color, ada warna biru dengan ada warna hijau. Kita akan masuk dalam bulan ni juga warna untuk motor ni. Kalau korang berminat dengan Versys ni, harga body dia 25,100, korang PM terus Ali dekat bio. Alright. Nampak Morenas kat mana? Morenas dah dekat Sepang dah. Okey, motor ni baru sampai. Tapi 3 biji dah sampai kat kedai Ali. Ali dah jual 2 color dah untuk Morenas Elite ni. Okey, tapi dia punya tank agak besar lah, dalam 8 liter. That's why orang minat. Dia nak comparekan dia dengan NMAX punya style kan. So untuk horsepower dalam untuk Morenas Elite ni, dia 150cc. Alright, kalau ikutkan dalam 149 lah displacement cc dia. Horsepower dia dalam 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm top. Okey, motor ni pun cepat gila. So dekat kedai Adli. Kalau korang nak, kita ready stock. 2 unit color, warna grey ada, warna biru macam ni pun ada. Nampak dia dekat mana? Special tak special? Harga pula murah. Bawah 9,000 saja korang dapat dah. So kalau korang berminat dengan CF Moto yang ditunjukkan tadi tu, korang boleh PM saja dekat bio Adli. Okey? Sebelum tu, korang layan dulu video Adli.